Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bintang bersinar di langit tinggi, cahaya indah menyeri malam. Buku dibaca setiap hari, jendela ilmu sepanjang zaman. Nama diberi Nur Iris Jannah binti Nur Hisham dari SK Menimau. Kod sekolah saya ialah MBA 1022. Pada hari ini, saya akan berkongsi lisensi buku bertajuk Ratus Mesh. Pengarangnya ialah Pena Aima. Tahun terbit pada tahun 2015. Buku Ratus Mesh mengisahkan kehidupan Alia, seorang pelajar sekolah menengah yang terkenal dengan kebolehannya dalam sukan badminton. Gelaran Ratus Mesh diberikan kepadanya kerana kepantasan, ketepatan dan teknik pukulan smash yang sangat luar biasa. Kehebatan Alia menjadikannya idola di sekolah dan pendorong semangat bagi rakan sepasukan. Walau bagaimanapun, kemunculan Emma, pelajar baru yang juga seorang jago badminton, mula mencabar status Alia. Konflik di antara kedua-dua watak ini menjadi titik fokus utama cerita yang menggambarkan persaingan bukan sahaja di gelanggang tetapi juga dalam aspek sosial dan peribadi. Novel ini membawa pembaca menyelami tema persaingan sihat, keyakinan diri dan semangat juang. Alia bukan sekadar digambarkan sebagai atlet berbakat tetapi juga seorang remaja yang menghadapi cabaran psikologi dan sosial. Emma pula menunjukkan sisi antagonis yang realistik kerana rasa cemburu dan keinginan ingin menonjol mendorongnya bertindak licik. Persaingan mereka mengajar pembaca tentang ketabahan, kerja berpasukan dan bagaimana mengendalikan tekanan dalam kehidupan sebenar. Khususnya bagi remaja yang sedang membina identiti dan kemahiran sosial. Gaya penulisan Pena Aima mesra pembaca muda. Dialog mudah difahami manakala adegan sukan digambarkan dengan dinamik tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang badminton. Penulis berjaya mengekalkan tempo cerita dengan lancar, menjadikan pembaca berasa terlibat dalam setiap perlawanan dan konflik. Walaupun buku ini agak pendek, cerita dibina dengan progresif daripada pengenalan watak, konflik persaingan sehingga penyelesaian yang memuaskan. Kelebihan buku ini ialah nilai motivasi yang kuat sesuai dibaca oleh remaja yang memerlukan inspirasi untuk mengatasi cabaran. Tema persahabatan, kesungguhan dan keyakinan diri sangat relevan dengan kehidupan pelajar. Kelemahannya, plot mungkin terasa klasik atau mudah dijangka dan beberapa watak sampingan kurang dibangunkan dengan mendalam. Secara keseluruhan, Ratus Mesh ialah novel remaja yang menarik, menggabungkan unsur sukan dan pembinaan watak. Ia menghibur sambil menyampaikan nilai positif, menjadikannya bacaan yang sesuai untuk belajar sekolah menengah atau sesiapa yang menyukai cerita tentang semangat juang, persaingan dan pembelajaran diri. Novel ini menekankan bahawa kejayaan bukan hanya bergantung pada bakat semula jadi, tetapi juga usaha, ketekunan dan cara menghadapi cabaran hidup. Indah sungguh si bunga melati, harum mewangi di tepi laman. Sekian dulu bicara diberhenti. Semoga buku terus jadi pedoman. Sekian, terima kasih.